Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini, Cikgu Adan akan memberitahu sedikit sebanyak mengenai Institut Pendidikan Guru ataupun IPG. Saksikan. Cikgu pasti ramai di antara adik-adik tertanya apakah syarat yang adik-adik kena dapat untuk masuk ke IPG. Syaratnya adik-adik mestilah kena dapat 5A di mana subjek Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan juga Sejarah mestilah kena kredit. Tempoh masa yang adik-adik kena ambil untuk menamatkan IPG memakan masa selama 5 tahun, di mana tahun yang pertama adik-adik akan berada di tahun persediaan dan di tahun yang keempat pula adalah merupakan tahun di mana adik-adik akan menghabiskan baki masa dengan menghadapi sarjana muda pendidikan. Adik-adik, sebelum adik-adik mendapat tempat di IPG, adik-adik akan menghadapi 3 ujian besar, iaitu yang pertama, adik-adik akan menghadapi ujian UKCG, yang kedua adalah ujian fizikal dan yang ketiga adalah ujian temuduga. Jika adik-adik terpilih untuk memasuki IPG, adik-adik tidak perlu risau berkenaan dengan kewangan. Kerana di IPG, adik-adik akan diberikan sebanyak 430 dalam masa sebulan. Jika 5 tahun adik berada di IPG, selama 5 tahun jugalah adik-adik akan menerima sebanyak 430 dalam tempoh masa sebulan. Akhir kata daripada cikgu, jika adik-adik mempunyai masa, segeralah untuk memohon tempat di IPG. Jika adik-adik tidak berpeluang untuk mendapatkan tempat di IPG, adik-adik juga boleh memohon UPU. Cikgu doakan semoga adik-adik semua berjaya dan selamat maju jaya. Terima kasih. Meski ku nanti